Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya berapa dulu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Tekan butang subscribe. Hari Arafah puasa. Ada orang hantar aku video, suruh aku buat reaction, dan orang ni adalah alumni kepada Akademi Tentera Malaysia yang sekarang ni nama dia dah jadi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. So jom kita tengok video ni sama-sama. Mungkin video latihan UPNM ke, dia punya pertunjukan ke apa benda kan, passing out parade ke UPNM kan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Tak sabar ni. Let's go. Okay, baris, luruskan barisan. Buat ni. Buat kita orang pandai. Hormat ke hadapan, hormat. Sekejap betul video dia. Aku tak sempat nak tengok apa-apa detail dekat sini. Sekejap Tari waris UPNM. Tari waris UPNM. Apa benda ni? UPNM ada tari-tari waris-waris ni, apa benda ni? Tak apalah, kita tengok balik semula. Let's go. Okay, baris, luruskan barisan. Buat ni. Buat kita orang pandai. Hormat ke hadapan, hormat. Wah. Oh, okey, sekarang aku faham lah. Aku faham kenapa alumni Atma yang sekarang ni nama dia UPNM ni, dia forward video ni dekat aku. Aku share sikit lah conversation di mana aku dihantar video ni kan, dalam grup lah sebenarnya. So dia kata bajet kelakar sangat lah, bangang betul. Ada juga yang minta, Tiaw kau budak-budak tu hare betul. Kerisauan juga dia bagi tahu ini buat mikir sejuta kali nak anak-anak masuk UPNM ni. Tak jadi apalah, dah lah diorang tu majoriti. Kadet sikit je sekarang, 20 ke 10% sekarang. Oh, maknanya tadi tu awam lah. Dan katanya dekat sini bukan ada akta pun nak charge budak tu. Tak suruh charge pun, nak suruh kekalkan disiplin askar je, bukan jiwa. Macam tu lah jadinya. Masuk Universiti Pertahanan, tujuan apa sebenarnya? Konon nak disiplin askar. Disiplin apa? Tai macam tu. Prover lah tak berhasil. Itulah hasil dia. KPT yang rosak kan? Semakin manja orang-orang uniform ni. Dalam akta ada je charge untuk pelakuan yang menjelekkan. Pakailah Seksyen 85 tu, kelakuan yang memudaratkan perkhidmatan. Itulah bila dah tak ada seksyen lain yang boleh sangkut, pakailah yang tu. Itulah dia luahan daripada bekas penuntut ataupun bekas SISKA ataupun siswa kadet Akademi Tentera Malaysia. Bukan UPNM UPNM ni dia dah tukar, dia dah rombak, dia dah tukar apa semua. Itulah jadi yang So pada aku, apa yang ditunjukkan tu dah lebih kepada nak menganjing lah aktiviti ataupun latihan kawat yang semua askar buat. Latihan kawat kaki ni juga bukan semata-mata kita buat dalam latihan. Semasa kita nak passing out, tamat latihan pun ada kawat juga. Kalau ada lawatan-lawatan rasmi yang melibatkan orang-orang kenamaan luar ke benda ke, pun pakai kawat kaki juga. Ada pertabalan yang di Pertuanan Agong ke, kita nak meraihkan kemerdekaan negara ke, pun ada kawat kaki juga. Dan macam mana askar-askar ni punya latihan kawat kaki, nak perfectkan kawat kaki, synchronization dia, kerjasama dia, dia punya semualah benda, disiplin apa semua ni bukan senang bukan senang. Berpanas, berpeluh sampai kulit jadi hitam dah macam manggis. Korang juga pernah tengok kan, ada yang masa kawat tu sampai pengsan apa semua. Itu dedikasi yang kami ni tunjukkan dalam nak menjayakan aktiviti ataupun latihan ataupun pertunjukan kawat kaki tu. Tapi bila sampai dekat korang menganjing-anjing je macam tu kan. Saja boleh. Kau ni tak reti nak hormat langsung. Bila aku cari-cari balik, yes, itu memang lebih kurang macam kelab kebudayaan, kelab tarian bawah UPNM lah. Yang mana dekat sini kalau tengok dekat website UPNM sendiri, misi UPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sebuah universiti pertahanan premier dalam kepimpinan dan pembangunan profesional, penciptaan ilmu, penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi, dan juga penyelidikan polisi. Yang kau buat tadi tu tak ada
kena mengena langsung dengan misi dia. Kalau kita tengok dari segi objektif UPNM ni, aku ambil terus nombor 3, membangunkan warga yang mempunyai tanggungjawab sosial dengan berteraskan kepada unsur-unsur kerohanian, etika budaya dan moral yang terpuji. Yang tadi kau buat tu, kau punya moral tu bagus sangat lah tu. Dan kami-kami ni nak tanya juga sebenarnya, UPNM ni apa hal tuju dia? Sebab macam yang diberitahu dalam grup yang tadi aku tunjuk tu, bilangan kadet ataupun yang student askar ni, dia dah tak ramai dah, bukan majoriti pun. Lebih ramai penuntut-penuntut awam yang tak jadi askar ni, dan itulah jadinya dia tak selari dengan nama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Macam dalam video-video sebelum ni aku cakap, inilah masalah dia. Kalau organisasi tentera ni yang ada pengurusan dia sendiri, pendidikan dia sendiri, semua ni tiba-tiba ada geng-geng awam ni nak masuk campur, inilah jadi dah. Jadi aku menyampaikan pesan lah daripada alumni ATMA, Akademi Tentera Malaysia ni, kepada pucuk pimpinan UPNM, kepada KPT sekali, sebab benda ni ada KPT kan. So apa nak dibuat tu dengan budak-budak yang waris tarikh apa benda, yang tak reti nak hormat salah satu elemen penting dalam tentera, iaitu kawat kaki. Dan orang tu berada di bawah UPNM sendirilah. Tu apa benda, macam mana boleh wujud pun aku pun tak faham. Mungkin korang-korang yang tengok ni ada juga alumni ataupun bekas penuntut, siswa kadet, Siska, UPNM ke, ATMA ke, boleh juga komen dekat bawah. Dan korang-korang juga kalau suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah juga. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel Tutorial Hamid. Selepas ini insyaAllah soli sasul puasa, semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. Kalau dapat aku ni starlight dah. Aku tak kisahlah kau perempuan ke lelaki ke, kau ingat aku nak bagi can. Kau menganjing-anjing Tak apa, tunggu.